Okey. Soalan dia, boleh tak ulang solat fardu yang tak khusyuk? Dia ada dua pendapat, dua pendapat ulama. Pendapat pertama, siapa yang solat tak khusyuk, fikiran melayang je, tengok-tengok bagi salam kan. Pendapat pertama, wajib dia ulang. Apa dalil? Apa dalil wajib ulang? Dalil ayat ni, Allah kata yang berjaya siapa? Yang khusyuk. Bila kamu tak khusyuk, kamu tak, bila tak berjaya, kena ulanglah sampai kamu berjaya. Boleh faham? Dalil-dalil hujah pertama. Hujah kedua, siapa yang salat tak khusyuk tak perlu ulang, dia hanya perlu baiki salat yang seterusnya. Dalilnya apa? Sebab tidak pernah ada dalil-dalil daripada perbuatan Nabi ke ataupun perbuatan sahabat yang mereka ulang salat mereka yang tak khusyuk. Tidak ada dalil. Ada dua pendapat kan? Kita ambil pendapat mana? Yang ulang ke yang tak ulang? Pasti yang tak ulang kan? Sebab apa Ustaz? Kalau saya ulang pun tak ada jaminan khusyuk. Tengok yang ulang tu lagi teruk kan? Apa dia? Yang ada hadis yang Rasulullah suruh orang tu undang solat dia, undang solat. Okey. Dia salah satu nak solat khusyuk ialah, salah satu cara nak solat khusyuk, solat mesti ikut cara solat Nabi. Selagi tak sama dengan solat Nabi, tak mungkin solat khusyuk. Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu solat sebagaimana kamu lihat aku solat. Bukan kamu lihat sahabat solat, tak tengok aku solat. Sahabat pun kena solat ikut Nabi, bukan pandai-pandai. Kalau sahabat yang hebat macam Abu Bakar pun solat kena ikut cara Nabi, maka orang macam kita boleh tak ikut solat imam? Boleh tak ikut solat suami kita? Boleh tak ikut solat saya? Tak boleh. Kena ikut solat Nabi. Sebab itulah satu masa ada seorang lelaki solat depan Nabi. Habis solat, Nabi kata, "Qum fasalli fa innaka lam tusalli." Bangun dan solat semula. Kamu belum solat. Nabi tak kata solat kamu tak sempurna, tapi Nabi kata solat kamu belum solat. Makna apa tu belum? Macam tak solat lah. Dia pun solat kali kedua, habis salam, dia datang kat Nabi, Nabi kata, "Qum, bangun dan solat semula. Kamu sebenarnya belum solat." Dia pun solat kali ketiga. Lepas kali ketiga bagi salam, maka Nabi pun cakap yang sama, "Bangun dan solat semula. Kamu belum solat." Berapa kali dah? 4 kali. Jadi lelaki ni pun cakap pada Nabi, "Ya Rasulullah, aku dah salat 3 kali. Semua kamu kata tak betul. Kalau aku buat ke kali keempat pun tak akan betul. Maka ajarlah aku cara salat yang betul." Faham tak? Faham tak? Nabi pun ajar, mula angkat takbir sampai salam. Sahabat tu pun buat macam Nabi ajar, sebiji. Terus Nabi kata lulus. Maksud apa tu? Kenapa solat lelaki 3 kali depan Nabi tak betul? Walaupun depan Nabi tak betul. Kenapa? Tak sama dengan Nabi. Dia buat suka-suka dia. Dia tak belajar cara solat. Itu siapa tu? Sahabat. Solat di zaman Nabi, depan Nabi pun tak betul selagi tak ikut cara solat. Ya Allah, kita bukan duduk zaman Nabi dan bukan solat depan Nabi, kemudian ikut pula ikut solat orang ramai. Rasanya kemungkinan banyak yang tak betul. Boleh faham? Kadang-kadang cara rukuk, cara sujud, cara angkat tangan, cara letak tangan di dada, kita tak belajar daripada hadis sahih. Macam mana solat kita nak betul? Boleh faham? Jadi kena belajar cara solat Nabi. Banyak sekarang. Belilah buku dia, cara solat Nabi.